Kehebatan rakan-rakan Boboiboy dalam episod finale Baraju. Nombor 1, Gopal telah menukarkan pelindung tanah di sekelilingnya menjadi besi. Ini merupakan pencapaian besar di mana dalam situasi getir ini, Gopal dapat mengatasi mental barriernya dan menggunakan kuasa manipulasi molekul selain untuk penukaran makanan. Gopal! Sebelum ini, kita hanya lihat dia menggunakan kuasanya dengan hebat sebegini sewaktu dia di Pukau Kata Ululu dan sewaktu dia mula-mula unlock kuasa tahap kedua dalam movie pertama di mana dia bertukar menjadi getah dan berlian yang keras. Ijojo pun sewaktu dia merampas kuasa Gopal dahulu dapat menggunakan kuasa manipulasi molekul ini secara betul menjadikannya watak yang sangat berkuasa. Kalau diikutkan, jika Gopal pun betul-betul dapat menggunakan mindanya dengan betul, dia pasti akan menjadi adiwira terhebat dalam kalangan sahabat-sahabatnya. Nombor 2, Gopal jugalah yang berjaya menyelamatkan keadaan sebelum itu kerana tanpa dia, Boboiboy tak akan dapat terlepas daripada penjara Pak Pato. Gopal berjaya menukar besi khas penjara tersebut menjadi biskut yang rapuh. Walaupun penukaran itu lambat disebabkan ciri-ciri khas logam tersebut. Kemudian, Gopal jugalah yang memastikan Boboiboy dapat landing dengan selamat di atas tanah. Nombor 3, maka di sini timbullah persoalan, logam apakah yang digunakan oleh Pak Pato untuk membina sel penjara tersebut? Besi khas tersebut mampu untuk menghalang superpower seseorang. Boboiboy, Feng, Yaya dan Ying semuanya tak mampu menggunakan kuasa mereka sewaktu terperangkap. Logam khas ini mengingatkan kita akan Sea Stone daripada cerita One Piece yang boleh menghalang seseorang daripada menggunakan kuasa Devil Fruit. Bayangkan jika daripada awal lagi mereka dapat mengurung retaka di sini, kesemua kuasa elemental tahap ketiganya terus menjadi langsung tak berguna. Nombor 4, Kuali pun sangat perform dalam arc Baraju ini di mana dialah yang berjaya menenangkan Boboiboy, Nova dan Blizzard yang sedang menggila. Dengan mengikut ramuan buah beri Toktaroka, Kuali telah menghasilkan kuih penawar dan memukulnya dengan tepat masuk ke dalam mulut dua orang Boboiboy. Nampaknya peranan tukang masak sangat penting dalam pasukan ini, mengingatkan kita akan watak tukang masak seperti Sanji dalam cerita One Piece. Nombor 5, tidak dilupakan juga Papa Zola yang berjaya membantu ramai banduan Pak Pato di kalangan Puak Bara dan Salju untuk melepaskan diri dan membawa kesemua tahanan-tahanan ini lari dengan selamat menggunakan kapal terbang yang dipandunya. Skill-skill hebat Papa Zola ini juga berjaya menyelamatkan Kuali dan juga Boboiboy yang sedang jatuh. Tanpa Kapten Papa, pasti ramai yang tidak selamat. Inilah jasa besar Papa Zola dalam misinya yang terakhir bersama Tapops sebelum beliau bersara. Nombor 6, tak dilupakan juga Ying, Yaya dan Feng yang sememangnya selama ini konsisten dan tidak mengecewakan sepanjang arc Baraju ini, sama macam sebelum-sebelum ini. Selalunya spotlight jatuh ke Boboiboy kerana transformasi elementalnya yang hebat, akan tetapi tanpa rakan-rakan seperjuangannya, Boboiboy takkan berjaya. Nombor 7, Puak Bara dan Salju pun terlibat dalam pertempuran terakhir ini di mana mereka akhirnya bersatu padu dan bekerjasama demi planet mereka, langsung menolak ke tepi segala persengketaan di antara mereka yang telah wujud selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Yanari mengetuai segerombolan askar daripada kedua-dua pihak manakala Gardu menyelamatkan Boboiboy yang terperangkap. Serangan-serangan batu besar mereka juga berjaya melemahkan robot Pak Pato serta memberi ilham kepada Ying dan Yaya untuk menggunakan thermal shock. Dan maklumat inilah yang digunakan oleh Boboiboy, Nova dan Blizzard untuk mengalahkan robot Pak Pato. Nombor 8,
Tuan Gardu membaling Bobo Boy ke udara. Skil gerakan yang hebat ini amat mirip dengan apa yang biasa dilakukan oleh watak-watak besar dan gagah dalam Marvel, seperti Incredible Hulk yang membaling rakan dia dengan kuat menggunakan sebelah tangan. Nombor 9. Bobo Boy dan Gopal akan kembali di skrin dalam Papa Zola The Movie, manakala rakan-rakan yang lain pula, walaupun tidak terlibat secara langsung dalam movie tersebut, hanya dalam promo macam di sini, kesemuanya akan kembali dalam Bobo Boy Movie 3. Disebabkan ini adalah adaptasi ark Gurlatan, kita akan lihat kesemuanya bakal beraksi di planet Gurlatan dengan tahap ketiga kuasa mereka, hasil meminum jus buah okuat yang disediakan khas buat mereka oleh Kuali. Nombor 10. Jom tengok video-video kami yang lain di sini. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi.